Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hanisa Zirah binti Alias, MS 2401260092. Dan hari ini saya akan membentangkan pemilihan kaedah pengajaran tata bahasa berdasarkan tahap penguasaan murid. Dan kaedah pengajaran tata bahasa yang saya pilih adalah teknik permainan bahasa. Pertama sekali, saya ingin menerangkan betapa pentingnya pengajaran tata bahasa. Tata bahasa ini adalah asas penting dalam penguasaan bahasa Melayu, di mana ini mampu membantu pelajar membina ayat yang betul dan ini juga mampu meningkatkan kemahiran berbahasa secara menyeluruh. Tetapi pendekatan ini terlalu berpusatkan kepada guru dan ini juga boleh menyebabkan pelajar kurang berminat dan sukar menggunakan ilmu dalam situasi sebenar. Sebab itu, guru perlu memilih kaedah yang sesuai dengan tahap penguasaan pelajar. Sebab ini dapat memberikan pembelajaran lebih berkesan dan bermakna. Yang seterusnya saya akan menerangkan apa itu permainan bahasa. Permainan bahasa ni adalah kaedah pengajaran yang menyeronokkan dan interaktif seperti kuis, teka-teki, dan simulasi, di mana ini sangat mudah untuk disesuaikan mengikut tahap pelajar dan ini juga dapat menyokong pembelajaran abad yang ke-21. Pendekatan ini juga sesuai dengan teori konstruktivisme dan kecerdasan pelajar. Ia juga boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan sebagai bakal guru, pendekatan ini sangat menunjukkan keupayaan untuk berfikir secara kreatif dan mampu memahami setiap keperluan pelajar secara menyeluruh. Untuk kaedah teknik permainan bahasa, teknik permainan bahasa ini merupakan pendekatan pengajaran yang menggunakan unsur permainan sebagai strategi untuk membantu murid menguasai kemahiran berbahasa dan juga mampu membantu murid untuk menguasai kemahiran aspek tata bahasa. Dan kaedah ini menjadikan proses pembelajaran lebih seronok dan lebih bermakna. Ini juga dapat mendorong murid untuk menggunakan bahasa secara semula jadi, iaitu semula jadi dalam berbagai suasana yang santai ataupun positif. Sebagai alat pedagogi, teknik ini juga memberikan galakan penglibatan aktif pelajar dan setiap pelajar juga boleh bersaing secara sihat dan banyak juga pembelajaran yang berpusatkan murid. Bahagian seterusnya saya akan menerangkan tujuan utama pelaksanaan. Pelaksanaan teknik permainan bahasa ini mempunyai beberapa tujuan utama. Yang pertama ialah menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Hal ini kerana dengan adanya aktiviti permainan, ini dapat mencipta suasana santai yang boleh meningkatkan motivasi murid. Yang kedua ialah meningkatkan interaksi dan penglibatan aktif murid, iaitu melalui komunikasi dan juga kerjasama. Untuk yang ketiga ialah menggalakkan pembelajaran berpusatkan murid, di mana guru sangat memainkan peranan penting sebagai pembimbing, manakala murid pula belajar untuk mencari makna pelajaran secara aktif. Untuk permainan bahasa pula, permainan bahasa mempunyai beberapa ciri utama yang menjadikannya sesuai sebagai pendekatan pengajaran yang berkesan. Yang pertama adalah peraturan permainan, iaitu peraturan wajib dipatuhi setiap pelajar dan ini sangat membantu untuk mengekalkan disiplin dan keadilan sepanjang aktiviti berlangsung. Ia juga dapat memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai oleh guru serta murid. Yang kedua adalah ganjaran, iaitu ganjaran seperti markah,
pujian, atau hadiah kecil yang berperanan sebagai pemangkin motivasi pelajar, di mana murid akan lebih bersungguh-sungguh untuk menyertai aktiviti dan mereka berasa puas apabila mereka berjaya menyelesaikan tugasan ataupun soalan yang diberikan. Seterusnya, permainan bahasa biasanya dijalankan secara berkumpulan, dan ini sudah tentu dapat memupuk kerjasama dan semangat berpasukan. Murid juga belajar untuk menghormati pandangan orang lain, berkongsi idea, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugasan. Untuk ciri yang terakhir adalah mampu menggalakkan komunikasi secara lisan dan bertulis. Ini kerana melalui perbincangan dan juga interaksi, murid dapat mengasah kemahiran bertutur, mendengar, dan menulis, iaitu menulis dengan menggunakan bahasa yang betul dalam suasana yang lebih semula jadi. Untuk rasional penggunaan dalam PDP, yang pertama, teknik ini dapat merangsang motivasi dan minat belajar dalam kalangan murid. Dan ini kerana suasana yang santai, menyeronokkan, boleh memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Sekaligus juga meningkatkan daya ingatan dan pemahaman setiap pelajar terhadap konsep teknik bahasa. Yang kedua ialah membantu mengurangkan kebimbangan dalam kalangan murid yang lemah. Dalam suasana permainan, mungkin akan lebih rasa bebas untuk mencuba tanpa takut melakukan kesilapan. Dan ini juga boleh memberikan peluang kepada mereka untuk belajar. Untuk belajar sentiasa yakin dan berani untuk mencuba. Yang ketiga adalah teknik ini adalah dapat meningkatkan kemahiran sosial dan nilai murni, iaitu melalui aktiviti berkumpulan, mereka boleh belajar untuk bekerja sama, menghormati pandangan orang lain, dan juga mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ini juga sebenarnya adalah selaras dengan penerapan elemen civic dan nilai dalam kurikulum KSSM. Seterusnya adalah pelaksanaan aktiviti permainan bahasa. Jadi untuk aktiviti permainan yang saya pilih adalah siapa paling banyak, iaitu berfokus kepada tajuk kata adjektif, dan ini direka untuk membantu murid mengenal pasti dan mengaplikasikan pelbagai kategori kata adjektif secara menyeronokkan. Dan objektif pembelajaran bagi aktiviti ini boleh membolehkan murid mengenal pasti setiap kategori kata adjektif seperti warna, sifat, perasaan, ukuran, bentuk, waktu, cara, jarak, dan panca indera. Melalui pendekatan ini juga, saya yakin murid bukan sahaja boleh belajar mengenal pasti kata adjektif, tetapi juga boleh memahami fungsinya dalam pelbagai konteks bahasa. Hasil daripada pembelajaran ini, saya harapkan murid dapat menyenaraikan kata adjektif dengan betul mengikut kategori yang diberikan. Dan mereka juga menunjukkan kefahaman terhadap penggunaan serta bekerja sama dalam kumpulan semasa aktiviti. Bukan itu sahaja, saya yakin aktiviti ini juga mampu menyokong penguasaan tata bahasa, tetapi juga boleh menggalakkan pembelajaran berpusatkan murid, iaitu berkomunikasi dengan berkesan. Dan ini juga dapat memberikan kerjasama dalam bilik darjah. Untuk bahagian seterusnya,
adalah kesesuaian teknik permainan bahasa. Bagi pelajar tahap rendah, mereka memerlukan aktiviti yang mudah, yang bersifat kinestik ataupun visual. Sebagai contoh, dengan menggunakan permainan seperti kad bergambar, teka silang, dan cari perkataan. Dan ini boleh membantu mereka mengenal bentuk perkataan dan mereka juga boleh membina ayat secara asas. Yang kedua, untuk pelajar tahap sederhana, pendekatan yang lebih mencabar dan lebih kreatif adalah penting. Sebagai contoh, permainan papan seperti jejak kata, simulasi situasi harian, dan juga kuis interaktif. Ini membolehkan pelajar membina ayat dan mereka boleh memahami struktur bahasa dalam konteks sebenar. Manakala aktiviti seperti debat dan cabaran ayat juga boleh membantu mereka berfikir secara kritis dan boleh meningkatkan keyakinan mereka dalam berbahasa. Untuk tahap tinggi ini sesuai dengan aktiviti yang menekankan analisis, seperti permainan teka silang kata kompleks, role play yang berasaskan situasi, serta tugasan penulisan yang kreatif. Dan ini boleh membina kemahiran berfikir mereka yang lebih tinggi, berfikir aras tinggi. Dan aktiviti ini boleh membantu pelajar menerka bahasa secara lebih mendalam dan akademik. Untuk kesimpulannya, teknik permainan bahasa merupakan pendekatan yang menyeronokkan dan berkesan dalam pengajaran tata bahasa Melayu. Ini bukan sahaja membantu pelajar untuk memahami konsep, tetapi juga menggalakkan pembelajaran aktif yang berpusatkan murid. Dengan menyesuaikan tahap penguasaan, iaitu rendah, sederhana, tinggi, guru mungkin boleh memastikan aktiviti yang dijalankan secara bermakna. Walaupun terdapat berbagai cabaran seperti kawalan masa, kelas, tetapi faedahnya jauh lebih besar jika dirancang dengan baik. Sebagai bakal guru, kita perlu kreatif dan terbuka dalam memilih setiap kaedah pengajaran yang ingin dilaksanakan. Dan permainan bahasa bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, tetapi juga dapat membentuk sikap positif terhadap pembelajaran dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.